Orang yang pertama yang beli wedge baru Cleveland. Ini sambungan kepada video semalam yang aku pergi fitting. So lepas dah selesai fitting, inilah step seterusnya. Semalam aku dah ajar step fitting. So apa golfer-golfer perlu buat bila baru main semua. Aku dah dapat jawapan aku apa yang aku perlu. So sekarang nak pergi collect wedge aku. Sebatang adalah dalam 1,500. Aku ambil 4 batang, 6,000. Aku tahu golfer-golfer mesti tak pernah nampak. Sebab aku yakin aku golfer yang pertama pakai wedge ni. Sebab kau influencer golf. Kau main gila. Sekarang lah masanya kita nak tengok barang mendarat dari Japan. Inilah dia, Tiger. Semua barang-barang golf aku memang aku akan cari Tiger ni. Kenapa RTI Forge? Oi, ni memang terbaik yang wedge ni. Siapa-siapa kalau dapat ni first Malaysia lah. Orang yang pertama yang beli wedge baru Cleveland. Kalau ni first, ni second. Aku nak tunjuk kat kau ni dekat MST. Kalau kau search Cleveland wedge pun tak ada lagi ni tau. Awak suggest kat saya RTZ. RTZ 700 sebatang. Yang ini kita buka terus. Jahatnya. Orang pertama yang pakai Cleveland wedge RTI Forge dekat Malaysia, Carl McLeroy. The first Malaysia. Kalau siapa-siapa nak, boleh Roger. Nak cari Tiger, kau bagi tahu aku. Nanti aku bagi nombor dia. Sebenarnya aku ada RTZ. Lepas tu Tiger dah sampai. Kilang. Kita main direct kilang ke. Tak payah pergi MST. Carl, ni ada lagi baru ni. Lagi jahat ni. Masalahnya Tiger pun racun. So much. Thank you for support. Alright. Nak sambung main lah. Oi, siap bawa set tu. Tak tahan tu. Ini wedge lama ni. Sudah tak mau pakai lah. Mengaruh lah ini. You ambil Terima lah. kasih. You ambil lah. Ini aku pakai ni. Harga aku biar, plastik aku biar. Tu memang lah first user lah. Paling belagak ah. Paling belagak habis dia. Sebab golf ni nombor 1 apa? Nombor 1 gaya. Boleh main tak boleh main belakang kira. Nombor 2 apa kan? Macam ni. Secure. Ayolah kita. Mana? Next. Tee off mana? Sawadi. Wedge baru pun dah mendarat di rumah. Oh, handsome. Oh, murah je. Murah je. Update lagi dengan video wedge. Dah tadi sama masuk connect lah. Ni nak di cover. Banyak habis ni. Ada saya tak? Aku perlukan $1,000 untuk nak cover tadi punya. Kau tak besar ke tengok. Kau tahu bila aku entry? Dari $3,000. Tadi pukul 10 tadi. Aku follow full swing formula sampai pukul 11 kan. Tadi pukul 10 kat bawah ni buy tau. $3,000 jadi $50,000. Jadi kau tak perlu ni lah. Dah tak perlu. Sampai dah. Kau buka je ibu kau tu. Kau suruh dia orang step by step. Datang apa Cleveland kau ni. On me. Thank you. Dia dah banyak belanja aku dah. Pergi Filipin, pergi Indon. Next trip esok pun kau belanja kan. Rahsia. Aku belajar dari mana? Dari sini. Ni sumpah bukan iklan. A to Z technical analysis, full swing formula. Sediakan yang kau tak payah nak bayar pun. Kau belajar daripada basic sampai advance. Kau tak reti, kau follow signal je lah. Macam Ahmad ni buat tadi. Kalau kau selalu tengok konten aku kan, macam mana aku boleh travel bla 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 kan. Di sini faham lah. Link kat bio dengan 3 titik kat atas kau payah browser.